Cantik kau yang buat. Oh, Ni belah atas ni. ha. Tengok cantik semua nampak lagi muka dia. Tu ni terbalik kan ni, terbalik kan ni. Itu island Sultana tu. Sultana. Ha, Sultana ni saya dapat Sumatera banyak, Sultana kurang. Island of Sultana. Sekarang kepulauan dia dah tak ada dah, dah tukar nama, tak tahu kepulauan apa sekarang. Ni dulu kepulauan Sultan-Sultan, raja-raja. Kepulauan Sultan. Ha. Sultana 1804. Hello, hai, assalamualaikum. Bertemu kita lagi. Nama aku Tarik. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Yang dah subscribe, tekan button loceng. Tadi tu main belah atas tu. Ha. Dia agak rosak sikit. Kulit kurang semua. Semua. Oh. Nampak? Oh. Hmm. Dia belah dalam kan. Ha, samik nama kulit kerang mak. Kulit kerang banyak. Ha, klip yang ni tadi Tok main kat atas, lepas Ha. tu ni yang ni Tok baru main ada beberapa lubang nampak. Ni hasil dia. Ha. Oh. Ni barang lama tau. Ni koin British ni. Ini barang daripada Timah. Ini tak tahu apa tau sebab ni bulat dia nampak ni. Lekuk dah apa benda Ha, tak tahu benda besar kot. Ini tangkai Ini dulang atau tangkai periuk. Atau periuk tembaga dulu. Mana memang ada penempatan sini. Baru sebab Tok makan tadi. Oh. Rehat dulu tadi dah main sana dalam 2 jam. Tapi sini kalau nak kira pot dia, terbaik tu lah. Atas tu terus je sebab tu pasir panjang tau. Itu pasir tinggi mbak. Kau tengok koin dia ada dalam kereta. Itu yang atas tadi tu. Ha, itu kat atas. Koin cantik-cantik. Yang syok. Wah, cantik kau yang buat. Oh, Ni belah atas tadi. ha. Tengok cantik semua nampak lagi muka dia. Tu ni terbalik kan ni, Itu island Sultana tu. Sultana. Ha, Sultana ni saya dapat Sumatera banyak, Sultana kurang. Island of Sultana. Sekarang kepulauan dia dah tak ada dah, dah tukar nama, tak tahu kepulauan apa sekarang. Ni dulu kepulauan Sultan-Sultan, raja-raja. Kepulauan Sultan. Ha. Sultana 1804. Mana setengah sen tadi? Ni. Dia tebal. Ha tu. Cantik tau, mak. Half sen. Hausian. Hong Kong mana sini? Ha tu berita Hong Kong. Okey. Dalam lubang ni aku ada jumpa duit apa ni? Duit Hong Kong kot. Ada macam gambar naga. Okey. Ambil gambar sikit. Okey, tukar pot. Okey, kat sini ada barang. Aku dah bawa keluar daripada lubang ni. Okey. Duit 1 sen. 1 sen British. Tutup janggut di tengah kuit. Tengah kuit lubang. Nanti kita tanya dia ada hasil tak ada hasil. Tadi lubang kat situ dengan situ. Sekarang ni lubang dekat sini pula. Ada bunyi. Kita jumpa sampah. Sini ada bunyi. Kepala paip. Kepala otak kau. Okey. Okey. Aku nak balik rumah dah. Nanti aku akan sharekan apa benda yang aku dapat. Stay tune.
Okay, semalam aku hunting tapi tak ada nak share apa benda yang aku dapat. Sebabnya biasalah, balik-balik kalau masuk rumah tu memang susah nak masuk kereta balik, lepas tu nak buat video balik kan. So hari ni aku nak pergi kerja. So sementara nak tunggu masuk kerja ni, aku akan share benda yang aku dapat semalam lah. Okay, kita tengok benda yang kita dapat. Okay, inilah bambang yang aku dapat semalam. 4 biji shilling 1 sen. Ni mungkin shilling Hong Kong, shilling petak. Okay, lepas tu dapat barang-barang yang sampah lah, sampah banyak, batu hutang baju, dia tembaga lah yang ada di kawasan situ lah. Okay, inilah hasil-hasil aku dapat. Kalau berminat dengan channel aku, boleh like dan subscribe lah. Bertemu lagi untuk next episode. Bye, Assalamualaikum.